Pagi Ahad, cik. Hari Ahad hari ni. Cuaca agak mendung. Mungkin ada sesetengah tempat yang hujan. Pak Long tengok di belah-belah Johor sana tu banjir. Moga bertabah semua pada bulan puasa ni, noh. Cik, Pak Long dah main ke kebun. Hari ni nak cerita sikit pasal ayam lagi lah. Cerita tentang ayam lah. Hari ni Pak Long nak campur dah ayam-ayam lek sasek, nak ubah-ubah bapa dengan ibu tu di sana tu. Jom. Hai semua, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak. Hampa yang mai tengok di channel Kebun Abah. Yang tak mangkit tidur lagi. Cik! Hei! Mangkit! Hai, sayup dah ni. Mangkit cik semua. Cik, hari ni Pak Long main ke kebun. Kita nak ubah lah. Nak ubah di antara ayam jantan dengan ayam betina mengikut kesesuaian. Pak Long rasa boleh dah kot. Kot. Boleh dah kot. Pak Long nak campurkan bapa lek sasek dengan ibu lek sasek. Jadi kita nak bersihkan sikit lau, lepas tu kita ubah-ubah mana yang patut. Ataupun hampa kurang bersetuju dengan Pak Long, tak apalah, nanti kita tengok jadi lagu mana. InsyaAllah okey hari ni. Jom kita teruskan video ni. Cik, kita tidak melibatkan ayam ni. Ayam RIW tak terlibat. Ayam ni yang terlibat, cik. Dalam lau belacan ni, dia ada sekong bapa lek sasek. Bapa lek sasek ni memang besar, cik. Pak Long rasa 4 kilo tu tak kurang lah. Hampa tengok sendirilah dia punya gedebak dia lagu mana. Dan Pak Long letak dia bersama-sama dengan Lohman Brown 3 ekor. Lohman Brown 3 ekor ni dia ada telur lah. Dan Pak Long masukkan telur-telur mereka ni ke dalam inkubator. Alhamdulillah ada yang berbenih, ada yang tidak berbenih. Hari tu dah pernah dah menetas 2 ekor kalau tak salah Pak Long. Pak Long dah hadiahkan kepada Encik Syahrin di Bera. Okey, ni ni lau belacan satu Pak Long cerita. Ni lau ni satu lagi. Dalam lau anak-anak teruna, anak dara ni, dia ada 2 ekor lek sasek betina. Pak Long tak pasti, mungkin mereka kata lek sasek jantan yang tu. Tapi dari pandangan Pak Long, lek sasek ni dua-dua betina. Sebabnya dia punya balung tu tak naik, tak besar lagi. Tengok dulu, kalau lek sasek ni jantan tu, yang tu jantan, kalaulah dia jantan, dia mesti kena pukul dengan bapa lek sasek tu. Okey, dalam ni juga dia ada teruna RIR. Ini memang benih bakar baik punya ni. Bakar memang daripada Kebun Abah sendiri. Dan ada satu tu yang yang tu tak pasti juga jantan atau betina. Okey, untuk yang ni Pak Long bercadang nak ambil bapa RIR ni. Pak Long nak letak sekali dengan ibu-ibu lek sasek. Manakala bapa lek sasek ni kita akan pindah dari lau belacan, kita akan masuk ke lau sini. Okey. Ada sekor tu yang BPR tu. BPR kita akan letak di sebelah sana, di hujung sana. Sini. Dengan anak-anak yang lain. Manakala ada sekok tu yang Pak Long baru beli dalam episod yang lepas tu, kita nak kawinkan dia dengan grup RIR. Okey? Mari kita buat lah. Kita buat pelan-pelan. Ada telur lah, cik? Manalah tahu kokok ada telur kan? Takat lah ni dia tak bertelur lagi ni. Tapi Pak Long rasa dia dah matang. Tak ada lagi. Tak apa. Kita buat satu-satu. Tengok. Bagi mereka keluar dulu. Lama mereka tak keluar. Memang makan rumput tu. Sambil-sambil tu Pak Long nak bersihkan dulu dalam lau ni. Kita buat keluar. Lepas tu nanti kita pindahkanlah mereka. Mana penyakap? Okey, pergi keluar. Pergi. Pergi keluar. Yang buat masuk pasal apa? Lepas tu cepurah.
Keluar. Yang hang duduk dalam pasal apa? Lantai dia tak ada masalah pun. Cumanya Pak Long nak bubuh satu layer lagi. Bubuhlah satu wheelbarrow supaya nampak okey sikit. Cik, Alhamdulillah. Untuk yang terakhir ni Pak Long tengok tak ada lah lalat-lalat. Apa tengok sendiri ada lalat tak? Takat sekok dua tu biasalah, normal lah. Tapi mungkin hidung Pak Long juga. Kalau kita duduk dengan ayam selalu taklah bau sangat. Tapi hampa ingat ni, lau-lau macam ni kalau hampa duduk di taman-taman perumahan tak boleh je. Kita ada undang-undang peraturan PBT tu sendiri. Jadi kena belalah kat tempat-tempat lain. Nanti tak selesa jiran-jiran kita. Selesai kita bersihkan lau, kita bubuh balik, nak buah ayak, kita bubuh dedak. Dedak di sini Pak Long bubuh dedak penelok. Dedak penelok ni khusus untuk Pak Long nak memulakan pembiakan Lexasec lah. Pak Long ada 2 betina Lexasec. Pak Long beli kat seberang Temeloh itu, dan Pak Long ada sekok bapa Lexasec. Bapa Lexasec ni memang dah terbukti dah. Dia memang dah ada anak. Dia ada anak dengan Lomé Brown. Dan dia pernah ada anak juga dengan ayam kampung. Cik. Mana betina? Kita angkat betina masuk dulu. Masuk dalam. Masuk dalam. Nak tangkap senang. Masuk. Jangan pergi tempat lain. Sana. Masuk. Ketegak sungguh. Masuk dalam, cik. Masuk dalam. Cik. Nombor 1, Pak Long tangkap dulu BPR Pak Long. Ada orang kata BPR Pak Long ni jantan. Pak Long tak pasti pula jantan atau betina. Tapi tak apa, jantan betina pun tak ada masalah. Lepas ni main lagi sepasang. Kalau ada 2 jantan 1 betina, nanti kita pilih yang mana yang okey untuk dijadikan sebagai bakar. Kalau dia main hak ni dengan betina, Alhamdulillah ada sekok jantan 2 betina. Apa tengok betul-betul? Jantan ke betina? Bukan jantan kau noh. Tak apa, cik. Jom kita bawa pergi ke sebelah sana biar dia duduk dengan budak-budak di sebelah sana. Duduk sini ya. Duduk di situ ya. Okey. Pak Long bubuh dia di situ. Tu, dia kawan dengan tu. Nanti yang ibu apa? RIR tu kita akan pindah sebelah sana. Tak payah kunci ya. Apa lagi seterusnya? Step yang seterusnya kita akan tangkap tu
bapa RIR muda tu kita ikat kaki dulu, kita bawa pergi keluar daripada kawasan law ni supaya Pak Long boleh ambil. Noh, bapa light sunset di sebelah sana. Lepas tu nanti kita cuba lepaskan di laman ni dulu dengan darah-darah light sunset ni. Berat, cik. Walaupun dia muda lagi, dia memang berat, cik. Tu, bapak dia ada luar sana tu. Kita ikat kaki, kita tak di luar dulu. Dah, sat ya. Keluar. Ibu dah selesai. Banyak keluar. Sini. Mai, keluar ni. Mai. Masuk balik. Hamba masuk balik. Masuk balik. Tuh, nampak tak? Tuh, mana tengok ni? Tuh. Nanti Pak Long ligat dulu ya, sebelah sana. Tuh. Sana. Bini baru. Cik, inilah bakar tulen light sunset. Dia juga adalah bakar tulen dan boleh dibiarkan semula. Bakar ni dikatakan mai dari Australia. Tengok sendiri, dia lebih kepada bakar penelong, bakar pedaging, dan dia ada satu yang special, dia untuk nilai estetika ataupun kecantikan dia. Jadi Pak Long nak membiak bakarkan ni. Jadi mulai hari ni kita akan letak sekali lah. Dia nak kahwin ke, dia muda lagi ke, Pak Long rasa tak ada masalah. Sebab jantan ni dia tak berebut. Kalau kita tak dua jantan dengan dua betina dalam satu lau, kemungkinan akan bergaduh. Tapi kalau macam ni, dia tak akan bergaduh. Hampa tengok sendiri, dia masih rindu kepada Lomé Brown. Sementara tu baru nak tengok dulu. Allah, bekas telur. Dia buat jamban pula dah. Tak apa-apa, kita angkat bekas telur ni. Nanti kita masukkan pelapik baru. Okey, cik. Mai, duduk dalam. Mai masuk dalam rumah baru, Untuk pengetahuan apa, mereka ni bukan dua beradik, Lain. Yang hak jantan ni hasil daripada Pak Long tetahkan telur. Manakala yang dua lagi tu Pak Long beli. Pak Long beli masa dia umur 3 minggu. Jadi keturunan lain-lain lah ni. Mak ayah lain-lain. Pi laki panggil lah. Di Pak Long letakkan mereka bersama-sama lah. Masuk dalam. Masuk dalam. Dia ni ketegang sungguh. Tak mau dah. Ni tak mau dah. Ni, bini baru pula. Masuk. Hai. Masuk dalam ni. Ni lau baru. Ada anak darah tu. Sana. Embut. Pelan-pelan, takut dia merah serbu kaki Pak Long. Masuk. Masuk dah pun. Alhamdulillah. Mereka akan duduk di sini, lau ni, dalam jangka masa yang lama lah. Dan insyaAllah mereka akan membiak dengan bagus. Alhamdulillah, selesai satu masalah. Ingatlah tadi ni, bapak tu, Pak Long pergi kat tok sana. Kita ambil bapak tu pula. Kita akan letakkan dengan lau anak-anak ni bersama-sama dengan tu BPR tu dulu. Supaya bukan. Bapak tu kita gantikan dengan bapak light sunset. Tu untuk Lomé Brown. Jom.
Cik, bapa muda ni adalah bapa backup Pak Long lah. Tu Pak Long ada satu lagi bapa RIR, kita tak boleh campur lah. Kalau kita campur dari kecil tak ada masalah. So Pak Long letakkan bapa ni dengan Lomeng Brown. Pak Long pun tak berhajat untuk nak membiak bakarkan Lomeng Brown dengan ni. Tapi kalau jadi, kalau ada telung antara mereka ni, kita biak bakarkan. Anak-anak mereka dipanggil sebagai back cross. Back cross ni adalah di antara jantan RIR dengan Lomeng Brown. Sebab Lomeng Brown tu sendiri, bapa dia adalah RIR. Masuk sini. Dapat yang baru. Dapat baru, cik, dapat baru. Ambil telur dulu. Untuk yang terakhir ni, Pak Long akan lepaskan ibu yang Pak Long baru beli tu. Ibu tu sebenarnya duduk di sini dah 3 hari dah. Jadi Pak Long rasa dah sesuai dah. Pak Long nampak dia sihat dah. Lepas tu Pak Long cuba bagi juga. Tapi macam dia masih lemah. Ini okey. Kita lepaskan dulu ibu. Lepas tu kita lepaskan juga ayam-ayam RIR Pak Long. Tengok macam mana penerimaan mereka. Belakang. Dia tak nampak lagi. Ibu baru tu duduk belakang tu. Ba. Siapa dia duduk menyorok belakang tu? Buat masalah ni Pak Long ada 3 ibu. 4 ibu dan 1 bapa RIR lah. Jadi Pak Long rasa kalau nak tambah pun 1-2 ibu lagi. Sepatutnya adalah 5 ibu. Sebabnya dalam episod lepas kan Pak Long cerita pada hampa, bila orang tu hantar main kat Pak Long, matilah pula. Sebab tak sekali. Dia kalau nak post, kalau ayam besar ni Pak Long syorkan kepada hampa, nak post, kita tak dalam bekas yang berasingan. Anak-anak tak ada masalah. Kalau Pak Long nak lepas-lepas ayam ni, Pak Long tak akan lepas ramai-ramai. Pak Long akan lepas ikut spesies masing-masing supaya tak adalah percampuran ataupun persilangan pembiakan nanti. Takut-takut contohnya yang putih tu Pak Long lepas sekali, yang putih tu pula panjat yang ibu, nanti keluar telur nanti tak jadi yang lain pula dah. Tak jadi yang bakar tulin. Okey cik, kita masukkan semua ni. Pak Long nampak macam boleh diterima. Kita masukkan sekali dalam lau tu. Dah masuk. Dah. Cukup dulu video untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak hampa yang main ke channel Kebun Abah. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.